Ya, semalam call saya dia salah faham ni. 8262. Dia semua. Dia tak punya. Oh, tak punya lah. Mungkin ada yang nak kot. Tak lah, dia sekarang semua baru punya dia letak ABC, lepas tu dia suruh saya cari. Ha? Letak ABC? Jenuh aja. Tak lah. Awak buat sini. Dia letak ABC. Agreement baru lah. Dapat tangan lepas tu bayar. Ha. Apa 49. Si belakang tak. Ada? Tak ada angkat baju. Saya sini ada 4 video lah. Ya, sini kena datang tak ada apa kan? Perfect tonight. Kita nak tahu gaji dia sebab kan dekat cikgu punya bank gaji nama dia tak cukup cik sebenarnya itu nak tahu komen cik sebab dia masuk ke dalam. Tapi tak dipakai kereta ni. Dia ada dua kak, Jakarta dengan Medan. Hari tu saya dah pakai Jakarta dah okey. Lepas tu time tu Jakarta tak ada stok, saya tukar pada Medan. Saya fikir jenama sama, guna lain, kilang lain. Lepas tu dia tu merosakkannya muka kita. Stok itu mula cantik kot. Glowing gila. Dia blowing tu bertahan 2 tahun je tengok. Dia hakis. Stop. Dia tak continue kot. Memanglah stop sebab jerawat kilang tu kan stop. Apa-apa produk kalau tak continue memang dah ada kulit asal lagi. Kan? Ni lah kulit asal. Kapuk lah macam mana. Nah. Customer minta kasih keluar tadi. Kau kan dia lebih 13-an. Yang jadi Rohaizat kedua tu lawa. Rohaizat kedua malam kan. Cimo. Saya rasa menyesal tak dengar cakap awak. Belum ada. Nak ambil sikit. Nak tambah pula. Dia tak boleh tambah. Lepas tu kita tanya ni. Cik, tak tahu lah saya kena cakap dulu dengan saya dengan manager. Lepas tu orang kata boleh tak DBA dengan DBA tu. Tak selang sehari je dalam bulan sama. Abang terekor ni tak tahu lah buat abang pun. Oh dia cakap dengan elok pula. Cakap elok. Oh dah kau semalam kemain nak tonton-tonton dah. Kimak betul tiba-tiba nak tonton-tonton lagi je. Kita cakap dah. Lepas tu kita kata cik alah cik nak ambil semua 15 lah.
Aku lah nada tinggi dia kan. Aduh, yelah Datuk Tora berjadah. Main. Dia okey ke? Tak, dia tak nak. Dia jenis dendam. Oh, Dia nak ambil 10. Lepas tu takkan dia tak fikir habis tu. Dia tahu buat orang sampai dia tangan dia kemain sangat tau. Ya. Itu saya rasa macam menyesal kalau tengok tahu. Awal tu saya dah cakap dengan cik kan. Ni kalau cik ambil ni, cik okey ke? Dah baki hak bagi 5,000 tu tinggal 100. Jadah. Dia pakai habis lah. Bayar hutang, ni mak tak. Tak bayar pun. Tangan tiba banyak flow persoalan nanya. Dah lupa pula. Ni jangan tak dengan buh tau, bayar tu jangan buh. Tak terang kan. Hak 18% tau baru. Hak kata. Tapi hal lagi di kalau awak yang dah bagi agreement baru hak kan semua ni kan dia tukar kan. Bagi ya sebab dia dah tahu dah. Ni kan dia dekat 18% dia. Tapi hari ni kalau baru next time jangan letak awak, jangan letak awak. Setiap kali akan tanya kami. Boleh. Kalau hasilnya senang okey lah. Tapi kalau Cuba saya satu pun tak dapat. Dapat satu jadi. Satu yang kawan saya tu, yang kawan saya di TikTok kan. Dia tanya bini dia. Bini dia kata nak buat pertengahan bulan. Saya mana nak push dia sebab dia dah cakap awal bulan hari tu kan. Saya cakap tak nak ke pinjam kan. Saya kata, maksud dia kata. Bini saya nak buat pertengahan nak dekat raya tu. Dia kata kalau buat sekarang tak habis dia kata. Saya pun yelah. Saya tak nak push dia kan. Harap-harap lah. Sebab dia kata nak buat kat saya. Dia dah buat punya hari tu. Saya tanya dia dah buat dekat tempat lain. habiskan tau pun. Ngam-ngam saya post kat dia. Dia kata semalam baru buat pinjaman. Alah. Oh ni kena okey. Tu perangai tu saya tak tahu. Tak tahu nak habak lagu mana tu. 96. Minul. Dia apa cuma cek balik. 96 10. Kalau itu boleh itu. Sebenarnya buat edit sign dan tu susah ke tak? Tak. Daripada mak. Senang nak semua buat pakai PDF lah tu anak kat customer. Kalau macam susah tak nak lah suruh buat. Yang saya peliknya kan. Dia cakap salah tekan. Tapi dia dah bagi tahu 80k. Apa perangai macam pelak sangat lah. Tak faham saya. Dia dah bagi tahu dia dah 80k. Tarikh lahir lagi. Saya call, saya tak nak tekan saya kata. Rare sungguh. Saya pun gelak lah. Saya kata tu. Saya gelak. Kalau anak tahu semua ni lagi gila lagi tau. Aduh, tak boleh belah. Yang tak boleh belah yang Cina. Saya tengah tidur. Jangan kacau. Dia tutup pundek tu. Kasih mau. Aduh, hai dia kata macam-macam lah. Orang ni gila, dia macam-macam dengan cara gila. Dia ingat dia punya gila saja. Aduh, hai. Dah tahu tak payah tekan. Duk kata tapi tekan buat apa? Lepas tu dia cakap kita scammer jadah. Pak dia kata dia ada hilang waktu. Tak, kita bukan rembat duit dia. Kita nak bertanya ada dia tekan. Kami jawablah soalan dia nak tanya. Aduh, dia tanya pula kita pula nak ambil duit dia apa dia. Ingat duit dia juta-juta ke? Ada lagi ke? Tak keluar pun. Weh, jalan. Dia leno dia. Dia nak leno. Panas lah. Dia dah letih dah. Semua kena scam. Dia dah tak nak keluar. Satu je kan? Bagi ada satu kot. Satu je ke? Tak apa. Biar tu. Ya.
Assalamualaikum. Salam. Saya hari ni cik nak ni. Oh, cik saya nak tanya lah. Nak pula balik pokok yang ni kan. Nak pakai raya ni ke. Sebab, sebab tentu pinjaman tinggal 14 bulan tak makan mana dah. Banyak. Cik nak ambil full ke? Cik nak pakai berapa ribu? Lah ni bagi ada berapa lah? Kita bagi 70. Lah ni mesti ada ke? Itulah kan dividen masuk betul je tak? Boleh dapat yang baru tak? Berapa yang baru? Kenapa 3? Alah Pino, aku tak boleh semua ambil sikit dulu, tak apa. Janganlah nak tanya. Ambil gula untuk raya pun jadilah beza nak cucu. Kalau ada cucu, ada cucu lagi. Ada, tak ada pula. Kok tak ada cucu dah. Loh, mengaku tak ada lagi ke? Anak atau mau tak? Anak atau. Dia nak kecil dia lah. Tak apalah. Ayo ni sebab mereka bini gimat ni kau. Oh, yang ni sebenarnya. Dia kerja kot. Dia kerja kot yang kedua ni. Dekol pun. Dekol. Mami. Susah saya dia kan? Apa? Pusing susah. Dia ni berapa dengan saya keluar balik dah berapa. Kalau 7 ribu itu antara dapat 6 ribu lebih lah. Kalau lo ada berapa? Cuba tengok dekat account cik buka balik account tu ada berapa dekat abang ni dekat saya buat kiraan. Alah, Assalamualaikum. Ya. Kenapa? Kalau kata dapat tinggi sangat ambil 5 ribu pun. Bank statement 3 bulan dengan slik gaji 3 bulan. Terbaru lah, terbaru. Okey, boleh tak nak? Dah, boleh je kalau cuba. Okey, Okey, baik. Okey. Kalau yang lebih tu, bank statement 3 bulan dengan slik gaji 3 bulan kan? Dia kerja kedai tayar, kereta. Boleh ke? Bagi slip dulu. Dia baru nak tengok kan? Clear tak clear kan? Okey. Lepas tu kalau nak nama tu apa nama? Nak nama apa? Yang grantor apa nama? Nama apa? tak boleh, lo kerja tak payah kereta. Saya cuma ATM lah nak cakap dia pegang kad ATM kan? Ni boleh last baru bagi tahulah. Oh last sekali baru tahu. Oh, so dia tanya tadi. Tak, kalau dia tanya. Bagi tahu Boleh tanya lah. Okey. Apa sibuk tak? Tak, main apa? Ada bilai. Perfect.
Right.